Hai sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Saya Dr. CK. Dalam podcast episod hari ini, saya nak kongsi sedikit info berkaitan cara kita semai biji kangkung. Jadi, kangkung adalah satu sayur kegemaran di Malaysia, senang ditanam. Jadi, nak tanam kangkung sendiri di rumah memang sangat senang dan ia sangat mudah dan jimat. Jadi, podcast ini saya akan kongsi sedikit langkah demi langkah bagaimana cara menyemai biji benih kangkung supaya cepat bercambah dan tumbuh subur. Dalam nota podcast ini, saya juga ada kongsi satu YouTube video link di mana sahabat-sahabat boleh klik video tersebut dan tengok itu demo untuk semai biji kangkung. Jadi, kangkung adalah sayur yang sangat senang ditanam sesuai untuk pemula ataupun mereka yang ada kawasan terhad dan ia boleh dituai dalam sebulan. Kalau cepat dalam 3 minggu pun sudah boleh dapatkan hasil sayur kangkung. Jadi apa yang kita kena buat atau apa yang kita kena fokus adalah pertama sekali kita kena pilih biji benih yang berkualiti. Lepas itu kita kena buat batasan atau kita kena buat sikit lubang untuk kita semai biji tersebut. Lepas itu tanah tu, media tanaman tu kita kena pilih yang terbaik. Pilih yang ada sayuran baik dan juga tanah organik kalau boleh. Dan juga ada tips penjagaan. Contohnya kalau kita nak cepatkan pertumbuhan sayur kangkung itu, kita boleh guna booster organik agropinta iaitu Nutriboost ataupun baja-baja tabur untuk bukan sahaja bekalkan nutrien kepada tanah, masa yang sama ia juga menggalakkan percambahan biji kangkung ini. Jadi jangan lupa like, share dan follow dan ikuti podcast kita untuk episod akan datang. Terima kasih semua.